Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua. Kembali lagi kita dalam podcast Evolution di SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Di studio yang baru lah Tuan pada hari ini. Ini adalah studio yang baru dan ini adalah rakaman yang ketiga lah saya boleh katakan. Kita antara orang yang terawal merasmikan lah. Jadi pada hari ini kita bersembang secara santai Tuan. Tentang apakah pendidikan digital itu sendiri dan bagaimanakah Yayasan Restu nanti saya akan perkenalkan bertindak secara langsung dalam pendidikan digital. Jadi sebelum itu terlebih dahulu saya Nurul Syahda Ainin daripada Sekolah Menengah Islam Al-Masriah akan menemui seorang tetamu jemputan daripada Yayasan Restu iaitu Tuan Anwar bin Omar. Apa khabar Tuan Anwar? Alhamdulillah sihat insya-Allah. Tuan Anwar pada Pinang pun dari KL. Kita Yayasan Restu Wilayah Utara memang di Pulau Pinang lah. Yayasan Restu Wilayah Utara pada Pulau Pinang lah. Okey, jadi macam mana Carnival setakat 2 hari ni? Tuan boleh gambarkan sedikit sebanyak? Carnival ni masya-Allah hebat. Kita tengok dengan teknologi digital itu memang sangat-sangat memberi kesan yang positif lah pada pelajar-pelajar. Tengok pelajar pun begitu excited lah. Tengok. Betul. Masya-Allah hebat. Sebenarnya kita ada banyak pertandingan digital dan juga orang kata aktiviti-aktiviti digital lah. Kita ada hari ni robot soccer, kita ada drone obstacle, kita ada juga ceramah pada MC-MC. Dan hari ni kita buat ikutan rakaman podcast ini sendirilah untuk orang lebih mengetahui apakah itu pendidikan digital itu. Jadi tanpa membuang masa lah Tuan. Saya akan bertanyakan beberapa soalan. Boleh. Cara kita sembang-sembang biasa Boleh. saja. Jadi soalan pertama kita kalau Tuan tengok hari ini bagaimanakah kementerian memfokuskan tentang pendidikan digital itu. Kita pun dalam era digital. Kita ada AI, kita ada aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Kita ada Google, kita ada Apple, kita ada Microsoft dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Tuan merasakan kepesatan digital ini membangunkan sasiah dan juga orang kata perkembangan minda belajar secara langsung. Boleh Tuan pandangan sedikit. Okey, terima kasih Ustazah soalan yang sangat menarik tu. Jadi kami di Yayasan Restu ni memang dikenali sebenarnya sebagai pusat penyalinan Quran dan juga pusat cetakan Quran yang kedua terbesar dunia. Jadi bila mana disebut tentang Quran, apa related dengan digital? Apa related dengan pelajar? Jadi sebagai inisiatif sebagai pusat NGO, kita perlu nak beri semangat juga kepada kemenjadian murid. Betul. Sebab kita ada satu naskah Al-Quran yang dinamakan Quran Mufid. Mudah untuk faham isi Quran. Quran ni memang ada unsur-unsur digital. Contoh, kalau kita buka surah Al-Kahfi, kan kita cakap baca surah Kahfi, tiba-tiba lah anak sekolah tanya, ibu-ibu, gua Kahfi kat mana ni? Kena jawab. Kan? Mana pula jawabnya? Jadi kita ada QR code yang kita boleh digitalkan, kita scan dan nampak dari segi gambar digital tu dekat mana gua Kahfi tu berada. Jadi dia antara dua dalam satu lah. Ya, dia ada elemen-elemen yang digital sebab Al-Quran ni dikatakan memang sesuai sepanjang zaman. Walaupun dah 1400 tahun. Tapi untuk digital punya proses kita untuk menjadi murid pula, kami menjalankan program STEMQ, STEM dalam Al-Quran. Di mana kita bukan setakat membaca talaqi Al-Quran, baca dengan guru. Bukan setakat kita tadabbur Al-Quran bersama-sama murid-murid. Tapi juga kita bertazakur Al-Quran. Bagaimana betul tazakur Al-Quran tu? Ini yang menarik. Selepas kita baca Quran, contoh surah Al-Mulk, tentang surah ayat 19, kita kata tentang burung. Tidakkah kamu melihat burung yang terbang, bagaimana dia membuka dan mengutuk sayap, Quran kata kan? Tapi macam mana nak bagi budak-budak tu nampak lebih jelas, nampak macam mana peredaran zaman yang berlaku sekarang ni. Jadi dengan ayat tu juga kita boleh bertazakur dengan anak-anak tu, dengan pelajar-pelajar tu, tunjuk tentang jadinya kapal terbang, penciptaan kapal terbang. Daripada ayat 19 surah Al. Iya. Bagaimana dibuka dan menunjuk sayap. Kalau sudah naik kapal terbang kat bahagian sayap tu, bila nak turun je nak sayap dia kan? Dia akan bertahan. Itu kurang agak. Dan kita juga sampailah kita menjadikan drone. Ya, itu pelajar-pelajar daripada ayat tersebut, dia adaptasikan ayat itu menjadikan kapal terbang dan mula hasilnya drone daripada situ juga. Jadi saya boleh faham STEMQ ini bertindak untuk kita faham lebih jelas apa
intipati Al-Quran itu Ya. sendiri. Dan kita nak inlinekan dengan zaman anak-anak kita sekarang. Ya. Generasi Alpha kan. Sebab pengalaman kita, Ustazah, bila kita bercakap dengan anak murid, kita berhujah, kita berceramah, kadang-kadang orang opinion kata, kalau masuk zikir kanan, keluar lagi, mana kita boleh apa? Betul. Kan, jadi kita buat lupa dalam Quran ni seseorang kita datang ni. Lepas tu kita buat sampai dia menjadikan benda tu. Menghasilkan benda tu sebagai bentuk robotik. Macam kami ada hasilkan satu robot yang ada 4 unsur. Robot 4 unsur. 4 unsur dalam tu. Unsur STEM Q. Okay, salah satunya kita robot tu dia boleh detect tanaman hidroponik kan. Jadi maksudnya bila air tu dah penuh, dia akan berhenti. Kalau air tu dah dia akan automatiknya air akan mengalir. Oh, okay. Daripada robot tu. Dia juga ada sensor lampu. Bila kita sudah lampu dia, dia akan itu sensor lampu lah dia akan tutup. Dan semua tu adalah berdasarkan Al-Quran. Al-Quran Al-Quran tentang tumbuhan, Al-Quran cakap tentang cahaya matahari, macam-macam lah sensor dekat lalu bagaimana binatang yang dikatakan dalam surah tu, bagaimana binatang ni yang hidup dalam air ni dalam paling dalam selalu dalam pelita ataupun ke lawa dalam gua, macam mana dia jalan? Dia menggunakan sensor. Ya, jadi itu adaptasikan benda tu pada anak-anak menghasilkan produk. Maksudnya yang tu elemen tazakkur. Ya. Ya, betul. Dia mengingatkan, tazakkur ingat. Jadi bila macam mana cara dia ingat? Cara dia buat benda tu lah. Dan produk tu adalah produk kita. Jadi kita nak melahirkan generasi profesional, engineer berfikir Al-Quran. Yang tak meninggalkan Yang tidak meninggalkan tu. Dia akan ingat. Sebab kalau anak-anak ni, Ustazah, daripada dia kata satu, daripada sekolah benda, masa tu dia akan ingat 4. Sponge, ibarat sponge dia punya. Kita ada sikit je lah. Contohnya kita saya cakap tadi tentang burung kan. Sikit je lah. Tapi dia akan ingat sampai dia ni. Dia boleh relate balik. Oh, macam percintaan kapal terbang. Mungkin dia akan menjadi orang yang lagi minat dalam bidang lagi tu. Betul. Itu yang cuba kita bawa lah. Tapi dia sangat menarik lah sebab kita integrate dengan kita tidak meninggalkan wahyu yang diturunkan kepada kita. Kita membaca dengan Al-Quran, mentafsir dengan alam. Dengan alam. Yang kita, dan menariknya Ustazah, Pulau Pinang merupakan negeri yang pertama menjalankan program STEM dalam Al-Quran ni melalui di belakang Ketua Menteri kita lah. Di belakang Ketua Menteri satu kita. Jadi kalau kita tengok tak ada alasan lagi untuk kita tak faham Al-Quran dengan integrasi yang masuk pada hari ini. Ada QR code. Bukan kita fokus pada QR code tu saja. Bila kita scan QR tu ada interaktiviti tu, ada penerangan yang lebih menarik dan sebagainya kan. Jadi saya rasa dia lebih memberi kesan yang bermakna lah daripada pendidikan pelajar. Dia dapat pendidikan Islam, dia dapat sains, dia dapat matematik, dan dia dapat RBT. Sekarang kita ada bentuk teknologi kan yang akan ditukar pula kurikulum teknologi dan digital. Saya rasa benda tu sangat memberi kesan lah. Sebab itu juga kita melalui Majlis Agama Islam dan Pulau Pinang di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama melalui unit DPI kita telah melatih lebih kurang insyaAllah 300 guru dalam train of training sekolah-sekolah agama ni kepada cikgu-cikgu ni, walaupun dia cikgu sejarah tapi dia akan tahu tentang Al-Quran, tentang STEM. Khusus dia tentang STEM. Di kita nak sekarang ni dunia digital macam saya cakap tadi. Kalau kita digitaliskan pelajar kita tu, kita nak jadikan pelajar kita dapat berdaya saing maiki macam negara-negara barat dengan negara luar. Jadi inilah satu cara yang kita nak buat daripada dalam hati jiwa mereka tu sampai terzakurnya apa yang boleh dijadikan sebagai seorang profesional yang sangat hebat berdasarkan pemikiran Al-Quran. Kita serampar 2 mata sekarang ni. Kita menyentuh jiwa dan juga membangunkan pemikiran. Sebab kita tak meninggalkan perkara itulah. Sebab kalau kita tengok stigma masyarakat berkata tentang pendidikan Al-Quran saja tertinggal di belakang. Tak ada. Dan Ustazah, dia bukan hanya fokus pada tentang murid-murid Islam sebenarnya. Bayangkan kalau macam mana dengan negara barat dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, walaupun dia bukan orang Islam kan dengan negara barat. Itu juga kita tak ada masalah. Dan di bus kita buka pameran macam ni lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah kepada JPM bagi peluang pada kami untuk buat pameran ni. Anak-anak daripada sahabat-sahabat kita daripada kaum Cina, kaum ini juga berminat. Apa itu isi Al-Quran? Ada seorang pelajar tu dia suruh saya baca pula tafsir ayat satu-satu. Dia nak dengar. Jadi alhamdulillah, bukannya kata kita dia akan dia hanya nak tahu macam meraihkan macam mana nak buat ni, apa yang kita nak buat ni, macam mana sebab dia rasa benda tu lain. Sebab selalunya orang akan cakap bila sains saja dia berjalan. Matematik saja kan. Tapi itu bukan dia selalu satu masalah hanya benda belajar Islam, tidak.
Pelajar-pelajar bukan Islam pun boleh belajar apa yang ada. Sedangkan benda ni dah jadi lama dah. Berat nak mengkaji Al-Quran ni yang Betul? kita tahu Betul? abad-abad lama ni. Bagaimana penghasilan macam-macam yang kita tahu daripada cendekiawan Islam, tapi Kita bawa dalam situasi masyarakat Malaysia kita. yang ada. Itu yang cuba kita bawa. Dan saya rasa boleh bila contoh mereka tak faham, mereka boleh cari dan dibantukan oleh AI kan. Betul. Dan juga dia tak ada alasan lagi lah untuk saya tak faham lah ayat Quran ini. So saya tinggalkan. Nanti yang kita kata pembelajaran bermakna. Maksudnya pelajar akan mencari guna AI dan sebagainya. Dia bukan pelajar saja, Guru. Betul. Betul kan? Saya selalu beritahu dekat guru kita, jangan takut. Jangan takut dengan ayat Quran, jangan takut. Contohnya, ceklah surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 40. Apa ada setiap dia pakai AI. And dia dapat benda tu rujuk pada ustaz. Betul. Ustaz. Jadi dia akan dapat ilham. Apa nak cakap hari ni? Betul. Maksudnya dia perjalanan ke kelas tu, dia just cari je lah sikit. Ya, ini tu yang kita kata geografi ke sejarah ke, tak ada masalah pun. Sebab AI akan cuba mencari. Akan cuba memberi penyelesaian. Jadi AI ni memang sangat yang kita perlu gunakan dengan cara yang betul lah. Betul. Itu dalam dasar pendidikan digital ada satu komponen iaitu guru komputer digital. Iaitu guru dia kena mahir digital jugalah. Betul. Supaya dan tahu membanding meza. Bukan terima bulat-bulat lah AI tu kan. Betul. Tu kita ada pakar rujuk daripada ustaz atau ustazah dari segi Al-Quran itu sendiri kan. Betul. Supaya kurikulum tu dia berjalan seiring. Kita tak meningkatkan kurikulum yang lain. Kita kalau dari segi istilah pendidikan ni elemen merentas kurikulum itu. Kita tak tinggal. Ada sejarah, ada pendidikan Islam, ada sains, ada pendidikan Islam kan. Gitu kan. Jadi saya rasa dalam zaman sekarang Al-Quran memang kita tak boleh tinggal lah. Yang tu yang paling utama. Yang tu paling utama. Dan digital itu kita perlu raihkan dalam bentuk yang betul. Betul tak tuan? Tu yang berinteraksi dengan alam tu. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya rasa yang boleh dibangunkan, bukan dibangunkan, orang kata ditadabur dan ditazakurkan dengan baik. Kita bangunkan produk. Takut saja orang dibangunkan ayat Quran, ayat Quran yang lain kan. Kita bangunkan produk. Bangunkan produk kan. Contohnya mungkin lepas ni surah Al-Baqarah ada produk-produk kan. Dan surah Al-Anbiya kita boleh kaitkan dengan sejarah. Jadi sebab tu yang dikatakan pelajar SMK Datuk Kailan buat sampai 30 juzuk menggunakan STEM Quran ni. 30 juzuk daripada 3 orang peserta. Ya, kita 3 orang peserta kan dipecahkan. Jadi pula masa dalam modul Train of Trainer STEM Q kita ni pada guru-guru, kita juga akan ada ajar tentang satu modul tentang AI. Yang mana kita nak adaptasikan pelajaran tu lebih mudah. Maksudnya guru akan disediakan dengan satu dia punya AI punya front tu dia senang dia masukkan je. Itu kita takkan AI ni memang sekarang ni sangat-sangat AI sebagai pemudah cara sebenarnya. Cara yang penting. Dia bukan menggantikan. Sekarang ni ada isu orang kata AI menggantikan manusia. Dia bukan menggantikan. AI ni sebenarnya kalau nak segi faham dari segi AI ni dia adalah hanya pemudah cara. Dia tak boleh jadikan sebagai rujukan utama. Tidak boleh. Tak boleh jadikan dia sebagai idola. Tidak boleh jadikan dia sebagai idola. Dia hanya teman tapi mesra lah. Betul. Teman tapi mesra. Sebab itu adalah kata dia memudahkan kita. Dan sebelum kita mencari rujukan yang lain, sumbernya lebih orang kata premier lah kan. Saya rasa sekarang ni baju elok juga lah kalau kita canangkan tentang bagaimana nak cara penggunaan AI dengan betul. Contoh kita tak boleh masukkan nombor akaun dalam AI tu sebenarnya sebab dia akan simpan apa yang kita tulis tu. Sama juga dengan sekarang trend gambar kan. Tukar gambar semua tu risau juga tu gambar tu. Mungkin kita akan boleh wujudkan satu segmen-segmen yang bagaimana cara menggunakan AI tu. Cara dan diaplikasikan di dalam STEM sendiri. Betul. Sebab sekarang isunya bila cakap pasal AI, ada satu stigma yang mengatakan AI akan menggantikan manusia. Contohnya pelajar menggunakan 100% apa yang ditulis oleh AI. Contohnya karangan. Betul. Karangan bahasa Melayu, pelajar copy. Kita tak nak. Kita nak pelajar itu sendiri dan guru itu sendiri pandai untuk membanding meza faktor yang ada kan. Begitu juga dalam projek-projek inovasi yang dibangunkan lah. Jadi secara konklusinya tuan, mungkin tuan boleh kongsikan apakah harapan tuan untuk daripada Yayasan Restu dan STEM Q itu sendiri untuk khususnya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar Pulau Pinang dari sudut digital itu. Saya bagi Yayasan Restu, kami insya-Allah dia beri komitmen yang sangat tinggi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang ataupun mana-mana jabatan pendidikan yang lain, agama mana-mana untuk memberikan satu
perkongsian tentang STEM-Q dan juga teknologi yang ada dalam tu. Supaya kita akan menjadi terangkat kes Betul. macam-macam kes yang kita dengar sekarang ni. Jadi mungkin dengan adanya dasar kita yang utama iaitu bersumberkan Al-Quran akan menjadikan satu tembok yang kuat pada anak-anak kita ni untuk menghalang pada kerja-kerja yang negatif, di samping melahirkan profesional yang memang pakar IT, pakar AI, tapi masih jaga adab. Menjaga adab, betul. Adab itu. Betul. Sebab hasil yang utama dalam mana-mana pendidikan adalah pelajar ataupun orang kata individu yang beradab dan berilmu itu sendirilah. Dia tak guna ilmu tanpa adab tu kan. Jadi dia selaras lah dengan apa yang yang difokuskan sekarang tu, pembangunan insaniah, karamah insaniah itu sendiri, untuk pelajar menjadi pelajar yang berakhlak. Sebab banyak sangat isu-isu yang berlaku kan. Saya rasa solusi yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita berbalik kepada Al-Quran itu dan mengintegrasikan dalam bidang digital. Betul kan? Okey, insyaAllah. Jadi yang tu saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut tentang Yayasan Restu dan STEM-Q, boleh layari. Mungkin tuan nak bagi boleh kita ikut follow kita punya sekarang ni jenama yang canggih TikTok kan. Lebih pantas dan lebih mudah cepat. Boleh ikuti kita punya TikTok Yayasan Restu Utara. Ya, insyaAllah. Yayasan Restu Utara. Dan jangan lupa juga untuk kita yang inilah memperdalamkan ilmu kita, sama ada jangan tinggal Al-Quran untuk orang Muslim, dan juga jangan tinggalkan digital itu sebab kita kena inline dalam zaman kita sekarang. Dan semoga perkembangan pendidikan kita bertambah lebih maju. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih daripada kami berdua. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.